Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Hari ni rasa segar sikit badan. Okey. Baru dapat rest badan betul. Sempat lah recover. Okey, hari ni hari kelima kita dah di Pattaya City. Saya dengan member-member semua dah sampai semalam. Lewat malam juga kita sampai. Banyak masalah berjalan, banyak meninggal yang betul. Okey, hari ni tak ada aktiviti apa. Kita cuma pusing-pusing di Pattaya. Kita tengok pekan Pattaya. Tak ada apa pun di Pattaya. Okey, tak payah mai. Memang tak ada apa. Biasa saja. Okey. Lebih kurang kat kita Malaysia je. Okey. Ini kita pusing-pusing. Saya nak bawa baju apa semua pergi Dobi. Okey. Dah 5 hari. Memang penuh dah beg. Tapi banyak tak banyak lah baju yang saya bawa pun, sikit saja. Kita pusing-pusing tengok apa ada di Pattaya. Besok baru start Urapa Bike Week Pattaya City. Okey. Jom kita pusing-pusing. Okey guys, hari ni hari kelima. Kita tak ada apa aktiviti apa hari ni. Hari ni cuma kita dobi baju, pusing-pusing ikut Pattaya. Okey. Broji dah kenal dah tu. Dia awal ni. Okey, kita dobi dulu semua. Lagi kita check motor sebab tasat ni tengok dekat stationer ada leak sikit lah. Okey, lagi kita check tengok. Kita cari kedai komen yang dekat-dekat. Okey. Tu dia sabun siamnya. Boy, berpuih, mandi boy. Okey, hari kelima. Macam ni lah keadaan motor. Okey, jalan di sini jangan kata apa? Tak macam sebelah kita Malaysia. Memang jalan construction baru apa semua, memang berdebu apa semua. Okey, saya cek hari ni ada macam ada leak dekat dia punya tensioner. Okey, lagi kita kata apa? Pergi kedai pomen lah, tengok. Saya nak tukar minyak grinder tadi, minyak hitam. Okey guys, lagi kita pergi kedai pomen. Okey guys, kita sampai dekat kedai motor. Kita tengok minyak yang ni ya, dia ada. Minyak yang saya bawa dah jatuh ke jalan. Kita tukar minyak. So dia tukar, kita tanya tengok wiring tu ada tak? Apa tu? Stationer. Lepas kita tukar apa semua, kita ronda-ronda. Tak ada Okey, kita tanya wiring kat sini. Tak ada dia punya tensioner. Dia punya macam apa tu? Washer pula. Gasket. Tak ada. Kita tukar minyak. Bolehlah kita pakai sementara saja. Okey, minyak baru lah. Okey, lepas servis motor apa semua, kita dah settle apa. Ni jom kita makan kat sini. Selamat datang. Oh, sini boleh parking. Oh, parking depan tu. Ubah. Okey, kita makan dulu kat sini. Tadi pagi pun tak sarapan apa. Yuk jemput makan. Okey, semua makanan dah sampai. Ayam tu. Okey, yuk makan hari ni. Okey. Padu. Okey ji padu okey. Alhamdulillah semua padu. Merah 2 tahun lepas 2017 kedai ni ya. 2017 Hendy kata dah sampai dah kedai ni. Dia dengan Bro Jeep. Tu dia orang pusing satu Thailand. Okey, jom kita makan dulu. Nanti kita sambung. Okey, petang ni kita ronda. Kita pergi dekat Pattaya City. Ambil gambar apa pusing-pusing. Okey, jom. Ini dia, kita dah sampai pesisiran. Kita pusing-pusing, kita ambil gambar kat situ.
Pattaya City. Kita naik atas tu, kita ambil gambar. Okey, petang ni saya cuma ronda-ronda saja di Pattaya. Kita tengok view pemandangan daripada atas apa semua. Tadi kita nak ambil gambar dekat bawah tu. Dia nampak tulisan Pattaya City tapi matahari kat atas. Kalau ambil gambar pun tak cantik. Petang baru kita ambil. Ni kita nak naik di bahagian atas dia. Oh, penat dah jalan. Okay, yuk. Kita masuk floating market hari ni. Ini kita ronda dalam floating market Pattaya. Okay, Pattaya floating market. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you
Okay guys, kita on the way balik tadi. Jumpa ni pula night market. Tak sempat malam dah ada night market, kita pusing siap-siap lah. Badan pun dah rasa letih apa semua. Saat lagi kita nak singgah dekat Pattaya City punya trademark tu, ambil gambar apa semua. Ni kita ronda dalam ni dulu. Yuk pun dah penat, semua dah penat. Lepas tu kita balik bilik lah. Kita dah pusing dalam ni. Tak sempat malam yuk naik market. Ni permulaan malam ini lain. Ni permulaan yuk je. Malam kita je besar mak. Besar kolernya. Lendio. Tengok daging babi pun dah nak semuntah. Oh tough, dia ni tough. Good. Okay guys, petang ni dah senja lah kat sini. Lebih kurang pukul 7.50 Malaysia. Okay, ni suasana di sini. Kita macu tanda Pattaya. Okay, di sini lah. Okay.